Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat resepi yang agak simple, iaitu pancake labu gluten free tanpa tepung gandum dan juga tanpa gula dan bahan penaik lah. Untuk resepi kali ni sesuai untuk baby umur 9-10 bulan macam tu boleh makan. Tekstur dia lembut dan juga gebu, hanya guna 4 bahan sahaja. Lepas tu boleh tengok tekstur dia lembut dan juga gebu. Walaupun dah sejuk, dia tetap lembut lagi. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, boleh sharekan video kali ni. Dan juga subscribe channel Buku Resepi Dila. Okey dah, jom kita mula buat. Mula sekali Dila ada labu kuning yang dah dikukus ataupun rebus, lepas tu lenyek. Dila timbang lebih kurang dalam 220 gram macam tu. Lenyekkan dulu labu ni sampai dia halus macam tu lah. Nak pakai blender pun boleh, tak kisah. Ini terpulang. Sebenarnya resipi ni simple je, sekadar untuk sarapan pagi macam tu. Tapi okeylah, baby boleh makan, kita yang dewasa pun boleh makan. Dia punya tekstur memang sedap, lembut dan juga gebu. Lepas tu dia ada telur 1 biji grade A. Yang ni dah kacaukan dulu dalam labu tadi sampai dia agak rata macam tu kan. Kalau nak pakai blender pun boleh. Terpulanglah masing-masing mana yang mudah kan. Kalau nak tambah gula, boleh tambah gula masa ni ataupun apa-apa pemanis yang ada. Kalau nak tambah baking soda ataupun baking powder pun boleh tambah masa ni. Jadi dah pakai susu full cream, lebih kurang dalam 1/4 cawan. Tak nak pakai susu, boleh gantikan dengan santan. Terpulanglah ikut cita rasa masing-masing. Kadang-kadang ada orang tak tahan dengan susu kan. Kita apa boleh gantikan dengan santan. Lepas tu kacaukan dia lagi sampai dia agak rata macam tu kan. Sebab kita nanti nak tambahkan tepung. Lepas tu bila dah agak rata macam ni, boleh tambahkan tepung beras. Untuk Lila ni dah pakai tepung beras cap teratai. Boleh pakai tepung beras apa sahaja jenis tepung beras. Lila masukkan pakai sudu sahaja. Lebih kurang dalam 5 ke 6 sudu. Tapi kena tengok dia punya tekstur dia lah nanti. Yang ni kacaukan dia pakai garpu je, tapi terpulang ikut cita rasa. Kalau nak pakai blender lagi mudah dan senang lah. Gaulkan dia sampai dia agak rata. Yang ni kena tengok tau. Ada orang dia suka agak kental sikit, tak apa, boleh lebihkan sedikit tepung beras. Ataupun kalau nak cairkan lagi, boleh juga. Yang terpulang. Macam Dila cukup 5 ke 6 sudu macam tu dah cukup dah. Untuk tepung ni lah. Bila dia dapat tekstur dia macam ni kan, dah tak cair, tak pekat sangat, boleh mula memasak. Untuk Dila pakaikan kuali yang tak lekat ni. Pastikan kuali tak lekat lah untuk senang kita buat pancake. Buat je terus, dapatkan sekali dalam 5 ke 6 pieces macam tu, tak apa, mudah. Tak payah nak buat satu-satu. Pastikan kuali tu besar sikit lah kan. Bila dah bawah dia agak masak dan juga garing macam tu, boleh terbalikkan. Buat pancake ni satu je, bawah dia mesti dah kena masak lah. Kalau terbalikkan masa bawah tak masak, memang hancur. Tengok yang kedua ni bawah dia tak berapa cantik lagi. Bila dia tolak dia macam tu, dia dah tak cantik. Lepas tu tak apalah, boleh je terbalikkan dia. Pastikan dia dah masak lah. Bila dia dah masak kedua-dua belah, boleh angkat dan juga hidangkan. Yang ni lah rupa dia biar dah siap masak.